Pengelasan nutrien adalah penting untuk memahami keperluan badan kita. Apakah nutrien yang diperlukan oleh badan? Mari kita terukai bersama. Nutrien adalah bahan kimia dalam makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesihatan. Terdapat dua kumpulan utama, makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien diperlukan dalam jumlah besar. Karbohidrat adalah sumber tenaga utama, protein untuk pembinaan tisu, dan lemak sebagai sumber tenaga simpanan. Mikronutrien diperlukan dalam jumlah kecil. Vitamin seperti C dan D penting untuk imun dan tulang. Mineral seperti kalsium dan zat besi penting untuk tulang dan pengangkutan oksigen. Air dan serat juga penting. Air membantu pengangkutan nutrien dan kawalan suhu. Serat membantu penghadaman dan mencegah sembelit. Pengambilan nutrien seimbang menyokong pertumbuhan, meningkatkan sistem imun, menyediakan tenaga, dan mencegah penyakit seperti anemia dan obesiti. Contoh makanan berdasarkan nutrien: karbohidrat dari nasi dan roti, protein dari ikan dan ayam, lemak dari minyak dan mentega, vitamin dari buah-buahan, dan mineral dari susu. Kesimpulannya, nutrien memainkan peranan penting dalam kesihatan. Pemakanan seimbang adalah kunci kepada gaya hidup sihat. Amalkan piramid makanan untuk panduan harian. Terima kasih kerana menyertai pembentangan ini. Semoga maklumat ini bermanfaat untuk kesihatan anda.